wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil tu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. Baru-baru ini kita disajikan dengan video-video di mana seorang ibu yang begitu tangguh, begitu kuat. Orang ibu yang dikatakan sangat kuat, sangat tangguh, ya. Single mother, single mom, okay. Yang tular di media sosial sekarang ni, mungkin di IG ada, di mana-mana ada, di mana ni sosok wanita ni yang begitu dikecam selama ini, begitu ramai orang kecam dia kerana kes perceraian dia hari itu. Tapi sekarang saya rasa macam mungkin tak semua yang dulu pernah mengata dia kembali macam support dia balik, mungkin tak. Sebab tapi dalam masa yang sama sekarang ni saya rasa macam okey, apa yang dipilih ni adalah pilihan yang akan membahagiakan dia dengan anak dia. So orang kata kita dah berdamai dengan takdir, dan saya rasa pun ramai dah yang dah mula macam berlembut hati semula dengan Fazura ni. Sebab apa? Dia macam ialah mungkin sebab bekas suami dia pun dah berkahwin. So sedikit sebanyak dia tiadalah alasan-alasan untuk orang memaki dia lagi, menghamun dia lagi. Walaupun sekarang masih wujud orang-orang yang membanding-bandingkan dia, bekas isteri membanding-bandingkan Fazura dengan isteri si Fulan sekarang ni. Tapi kau nak banding-bandingkan apa dengan, tak boleh weh. Fazura ni bukan terlalu cantik sangat pun, tapi dia ada aura yang orang lain tak ada. Itu kau tak boleh nafikan. Dengan bila dia berfashion, ramai yang memuji dia. Bila dia macam mana dia jaga Fatimah di London, ramai yang memuji dia. Kalau sebelum ni banyak kata-kata yang tak elok, tapi sekarang bila saya tengok komen-komen tu, alhamdulillah. Dia dah macam berlembut hati melihat Fatimah dengan Fazura. Sebab selama ni bila dia kata Fazura bahagia dengan anak dia, ramai yang kata konon lah tu, sekian. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah ramai yang macam okey, inilah pilihan yang Fazura pilih. So kita kena macam kita pun kena berdamailah dengan takdir, ya. Sebab apa, saya rasa ramai sebenarnya yang sayang dengan Fazura, Fatimah dengan Fatah Amin sebenarnya. Diorang tak nak mereka berpisah, bercerai-berai. Dia tak nak. Lebih-lebih lagi bila Fazura sendiri yang minta. So ramai yang rasa macam dia sayang sebenarnya, mereka bertiga ni sayang, khususnya Fatimah. Dia dah terfikir macam mana kalau kedua orang tua dia berpisah kan. Anak ni kadang-kadang yang jadi mangsa juga. Tapi bila nampak Fazura sekarang dengan kegigihan dia, kekuatan dia, ketangguhan dia, dan sentiasa ingin memberikan yang terbaik dengan Fatimah, lebih-lebih yang baru-baru ni, lebih-lebih lagi yang baru-baru ni tular macam mana Fazura melayan Fatimah di London tu, mengundang perasaan rasa macam sebab saya sendiri tengok video tu, ada yang saya tengok macam nak menangis weh. Iyalah, sebab apa? Bila saya baca selama ni komen-komen netizen dengan bila saya baca komen-komen netizen untuk Fazura ni, seolah-olah macam Fazura ni terlalu jahat ni. Fazura ni macam seolah-olah terlalu jahat. Sedangkan yang tahu rumah tangga dia tu, dia dengan Fatah aja. Macam mana kehidupan dalam rumah tangga tu, Fatah dengan Fazura je yang tahu. Walaupun ramai yang kata Fazura ni sekian-sekian, dia kufur nikmat lah, dia tak reti bersyukur lah. Tapi saya rasa macam kita tak boleh tarik balik kot kata-kata tu. Bila kau nampak Fazura yang sekarang ni, dia betul-betul apa yang dia kata, dia nak yang terbaik untuk Fatimah. Saya rasa sekarang ni betul lah. Bukanlah kata Fatah tu jahat ke apa, tak. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa. Tapi pula. Tapi bila nampak sekarang ni kebahagiaan dia dengan Fatimah, okey, saya rasa okey, itu dah cukup lebih baik. So kita tak payah lagi mengata-ngata. Korang-korang yang sentiasa saja mengata Fazura ni, ada artis bercerai, aku peti nama Fazura. Ada perkara-perkara yang jadi pada rumah tangga, aku peti lagi nama Fazura. Apa-apa sikit-sikit Fazura. Kenapa weh? Sudahlah, semua dah move on. Fazura bahagia dengan kehidupan dia, Fatah pun dah bahagia dengan isteri dia. So masing-masing dah bahagia. So stoplah kecam-kecam Fazura dengan kata ini itu, stop. Dia happy dah sekarang. Kita tahu dia mampu bagi kebahagiaan untuk Fatimah. Okay? Dia mampu, apa yang Fatimah mahu, saya rasa dia boleh tunaikan. Sebab itu Fazura adalah seorang yang independen, ya.
dia bukan perempuan lemah. Bila dah bercerai, dia akan meraung kontroversi sana sini, ya, minta simpati orang, tak. Dia bercerai je sudah. Dia dah menjalani kehidupan dia dengan Fatimah. Walaupun sekarang ni kadang-kadang bila nampak dia travel macam tu, ada lagi siap petik pasal hutang lah, apalah, ke benda korang ni. Okay, so itu sajalah guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay guys, bye.